Leo Thunders dan juga Vega Rangers. Dan keluar servis yang begitu menarik sekali ya. Daripada Leo Thunders. Vega Rangers perlu ingat, ini adalah set kedua. Set pertama tadi dimenangi oleh Leo Thunders, dan inilah set yang menentukan sama ada mereka mereka mampu bawa ke set penentuan ataupun mereka membiarkan saja untuk Leo Thunders menjadi juara di perlawanan akhir Bintang Muda Takraw ini. Keluar pula servis daripada Nasri. Bukan servis. Servis pula. Tajam. Nasri. Mudah saja ditanduk. Apa yang berlaku pada Tekong Vega Rangers? Kita tengok semula ulang tayang. Nampaknya pergerakan itu Amaran ke Amaron? Sudah timbul Amran juga. Tekannya oleh Jamal. 1-4 Alim. Sudah ada mengambilnya. Sekarang ada Bebet. Gandam pula. Drop. Adakah ada perselisihan faham antara Raja Ahmad? Masalah komunikasi tidak boleh dibawa ke final sepatutnya. Ya, sepatutnya mereka selesaikan. Nasri. Ya Alim. Amar untuk Zidane. Lapakan saja. Baik itu. Seperti mendapat kata-kata semangat sebentar tadi. Satu tonik yang baik sebenarnya. Ya. Kita tengok adakah kilat mampu mengilatkan Ranger. Ya. Ranger hutan ni. Sudah dinaikkan oleh Nasri. Baby. Nampak Nasri. Mudah diambil Raja Ahmad. Untuk Zidane agak jauh. Tapi masih dapat ditunaikan. Masih dapat ditunaikan. Dapat. Makin dekat di mana? Makin dekat. Mula mengejar Vega Rangers. Servis pada Alim. Perlu masuk. Nasri bola pertama. Ada di situ untuk Bebes. Tapakan. Ya. Satu helah. Baik. Baik. Raja Ahmad menaikkan bola untuk Zidane Afkot. Keluar pula. Allah. Set kedua ini masih menjadi milik Leo Thunders, dan seterusnya menjadikan Leo Thunders, pasukan atau regu yang tidak disangka-sangka, menjadi juara untuk Bintang Muda Takraw ini. Allahu Akbar. 8-6. Davis kepada Nasri. Cari Zidane, mudah dinaikkan di situ. Hantaran tinggi untuk Zidane. Lepas. Nasri berapa menyelamatkan. Angry Bird pun ada. Walau bukan. Baik. Diambil baik oleh Alim. Antara Raja Ahmad. Zidane tapakan. Alim seolah-olah menembus kesilapannya yang lalu. 8 sama. Sedikit demi sedikit dikejar oleh Vega. Satu pukulan yang baik daripada Zidane. Kita dapat lihat Zidane semakin gembira kerana servis daripada Halim ini dapat membantu mereka merapatkan jurang mata. Selamanya. Habis. Satu drop. Tak jadi pula. Ya Allah, ya Tuhanku, budak-budak ni. Sekarang ini 12-13. 12-13. Adakah Leo mampu menamatkan perlawanan ini dan seterusnya menjadi juara Bintang Muda Takraw? Kita saksikan. Alim. Masuk sini Alim. Masuk. Nasri 1. Adam 2. Habis. 14. Mata akhir buat Leo Thunders. Servis yang menentukan mata kemenangan 14, buat 12. memang selalu macam tu lah. Memang selalu itulah. 13-14. Ada dua kemungkinan, Bel. Apa dia? Kemungkinan pertama, servis Halim ni masuk dan Febis tak berjaya mengambilnya.
tahun sebelum ini kandas. Dan Leo Thunders bakal dinobatkan juara sulung bintang muda takraw. Alim! Oh, dapat diambil Adam. 2. Juara bintang muda takraw jatuh kepada Leo Thunder. Syabas Leo Thunder. Syabas. Anda membuktikan kata-kata saiz fizikal bukanlah penghalang untuk anda menjadi seorang juara bintang muda takraw. Lepaskan pasukan dari kem Bintang Muda Takraw. Alhamdulillah. Dan kita orang dapat menjadi juara. Asri, apa rasa? Saya gembira sebab champion dalam Bintang Muda Takraw. Betul tu, alhamdulillah kerana regu Leo Thunder menjadi juara dan mereka semua bermain dengan kerja masing-masing terbaik. Diorang buat tahu apa menunaikan kerja-kerja apa betul yang Tekong buat, Vida buat, Killer buat. Jadi memang terbaik lah saya rasa setakat ni. Alhamdulillah menang. Ya, ini dia piala-piala ataupun cenderahati yang bakal dimiliki oleh setiap bintang muda takraw kita. Dan yang pastinya bintang muda takraw tak lain dan tak bukan milik Leo Thunders. Setelah mengalahkan Vega Rangers. Ya, hanya 2 set saja. Mudah, betul. Dahsyat. Memang tak disangka-sangka. Jadi tinggal majlis penyampaian hadiah buat pemenang kita saja sekarang ini yang tinggal. Baik, macam mana? Apa ni? Apa gini ni? Penyampaian hadiah belum boleh lagi. Bu misteri. Apa dia nama? Nyomos Comot. Raja Buri Kosmos. Caburi Kosmos. Raja Buri Kosmos. Atromen ke? Atromen Kosmos saja tau. Ni Raja Buri Kosmos. Caburi Kosmos mana pula? Dia tanda kita mesti support Malaysia. Malaysia. Malaysia punya. Tu saya mai tu hari ni untuk support Malaysia. Leo Thunder. Of course Leo Thunder. Malaysia boleh. Leo Thunder. Thunder lah. Mesti menang. Dua sebab mix. Leo Thunder. Confirm Leo. Kamu Malaysia, Leo. Malaysia menang hari ni. 2-0. Leo Thunder di hati. Leo Thunders. Ya, itu dia. Hero bintang muda takraw. Bintang kita. Sudah pun masuk ke gelanggang kembali. Sesuatu yang ajaib, yang baru saja. Wahyu baru sampai. Di mana mereka akan dilawankan dengan pasukan daripada Raja Buri Kosmos. Raja Buri Kosmos. Ya, berasal daripada Thailand. Baik, nampaknya Kabarnya mereka ini memang cukup sesuai untuk berlawan dengan Leo Thunders kerana mereka lebih kurang sebaya dari segi umurnya. betul. Tapi dari segi fizikal berbeza sungguh ya. Kocong-kocong Leo Thunder sepak bola. Come on Leo Thunders. Nasri. tunjukkan. Dalam permainan lagi lah. Belum habis lah. Itu dia Favis. Satu tampakan. Ya. Favis. Mata pertama Leo Thunders
sebutannya Owen. Meow. Bola pertama baik pada Owen. Hantaran ini untuk alamak. Mata kedua Ratchaburi. Apa? Cosmos. Tapi kalau kita tengokkan pada Thailand punya pemain ataupun Ratchaburi ni, mereka rambut sama je semua. Seperti mereka didisiplinkan ya. Betul. Adam untuk Febis. Tajam. Baiklah, kita lihat sekarang 3-6. Tapi bagaimana Datuk Somali jumpa bakat daripada Ratchaburi ni? Itu semua kena tanyalah. Kan dah kata, baik libasan daripada Febis. Berjaya memerangkap Boom. Nama apik kanan daripada Ratchaburi Cosmos ini Boom. 75 bukan sekarang ni. 75 mengikori rapat nampaknya dapat diambil Ratchaburi oleh Owen dan Boom akan melakukan libasan gulung. Wow. Tak lepas. Alhamdulillah. Syukur tak lepas. Laju bola tu. Bapak kan. Woi, apa lagi masih dalam mainan? Boom. Aduh, semua libasan itu. Ratchaburi Cosmos mendapat mata yang ke-6. Come on, Leo Thunders. Jangan memalukan bintang muda Takraw. Lawan bintang muda Thailand ni. Ratchaburi Cosmos. Baik. Baik. Adam mengambil bola dengan baik. Tidak dapat diambil oleh Ratchaburi, memberikan wajah kegusaran untuk Rathadesh. 7 jam tanpa henti. Dan ini tak antara makan, tak minum. Boom. Blocking daripada yang cantik daripada killer Leo Thunders, iaitu Febis. Come on Leo Thunders, buktikan Malaysia boleh. Malaysia boleh. Sambungan daripada Boom kepada Owen. Satu drop baik. Terkangkang luas. Adam di situ. Terkangkang luas. Naik Adam. Pak Karim. Leo Thunders. Come on Leo Thunders. Meow. Dia cari Adam lagi lah. Sama je lah. Masuk ke? Masuk. Alamak. Nasri, adakah ini kemenangan Leo Thunder? Tak masuk juga. Ini satu kerisauan. Dan Owen melesti bintang. Keluar pula. Kemenangan Leo Thunder bagi regu. Leo Thunders berjaya untuk menamakan set yang pertama ini dengan 15-13 Ratchaburi 13.